Hello, Assalamualaikum. Ini adalah surat daripada 4PA pula. Ha. Thank you Cikgu Aiman. From Fasha. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita Cikgu akan bacakan surat daripada kelas 4PA pula. Okay, ini daripada Hairi. Siap highlight ni ya Allah. Karanai 20 markah bahasa Melayu. Okay, from Hairi Ashraf. Terima kasih cikgu atas segala ilmu dan kenangan sepanjang kita berjumpa. Tidak sangka ya, cikgu akan meninggalkan kami semua selepas beberapa bulan. Disebabkan cikgu, banyak perkara berubah dalam kehidupan saya. Cara belajar, cara memahami soalan yang cepat dan sebagainya. Cikgu nak cerita panjang, payahlah. Secara cikgu mengajar memang best sangat-sangat, walaupun simple tapi padat. Pada awalnya saya fikir subjek ekonomi susah. Rupanya kena fahamkan konsep dia dan terus jadi senang. Pada pendapat saya lah cikgu, cara cikgu adalah metod paling senang sekali untuk saya memahami dan menghafal untuk subjek ekonomi. Saya amat berterima kasih atas segala usaha dan pengorbanan cikgu demi mendidik kami semua. Maafkan saya cikgu jika saya terlepas cakap ke apa. Saya ni manusia juga yang belajar dari kesilapan dan cuba perbaiki diri, bukan untuk menjadi perfect tapi lebih ke arah menjadi versi yang paling terbaik. Selagi boleh improve, kita improvekan. Betul tak cikgu? Betul. Saya maafkan cikgu juga kalau cikgu terlepas kata-kata kasar, tapi tak apa, kita sama-sama berjuang ke arah kejayaan. Dan saya juga meminta cikgu halalkan segala ilmu yang telah cikgu berikan kepada kami semua. Yang pasti cikgu, setiap perjumpaan mesti akan ada perpisahan. Begitulah kehidupan ini cikgu. Kalau ada rezeki, jumpa lagi cikgu. Segala kenangan manis cikgu simpan je, yang pahit abaikan je. Life is too short for us to think about that, so just enjoy the moment cikgu. Life is like a wrapped gift. You never know what's inside until you open it. Cikgu akan cikgu Aiman berjaya di dunia akhirat, memudahkan segala urusan. Jaga cikgu, jasa cikgu tetap dikenang. Budi cikgu sentiasa di hati kami. Kami sayang cikgu. All the best and take care cikgu Aiman until we meet again. Terima kasih Hairi Ashraf. Ya Allah, cikgu dah tengoklah gambar ni. Pak PA. Terima kasih Pak PA. Ini daripada Jannah. Assalamualaikum cikgu Aiman. Terima kasih sebab layan perangai saya dan sabar dengan saya yang nampak faham dalam pelajaran. Jannah tak lambat. Cuma kadang tu mungkin wifi slow sikit, wifi blok D. Okay, cikgu sporty gila dengan kita orang. Selalu buat lawak yang buat kita orang terhibur. Terima kasih sekali lagi sebab cikgu ajar kita orang tanpa putus asa dan terus-menerus mengajar kita orang sampai kita orang betul-betul faham dalam subjek ekonomi. Saya minta maaf sepanjang saya belajar ekonomi, saya banyak buat cikgu terasa atau kecil hati dengan saya. Good luck cikgu Aiman, semoga panjang umur dan sihat selalu. Sayang banget deh. #Iqra'Holic 4PA forever from Jannah Imut. Sampai di masa ini ku masih mencari. Terima kasih. Tu cikgu Aiman. Sorry tulisan buruk. Tulisan buruk ni. Hai cikgu Aiman, terima kasih kerana sudah mengajar kami subjek ekonomi. Daripada kami tak tahu apa-apa sehingga kami dapat lulus subjek yang baru saja kenal. Walaupun markah exam tak memuaskan. InsyaAllah, cuba lagi. Berkat cikgu, hari kami tidak bosan belajar ekonomi. Cikgu Aiman best. Tanpa cikgu, mungkin saya dah tidak dapat skor subjek ini. Nasib baik cikgu ajar cara yang unik, seperti Chan Mani Chan dan nota tampal. Segala apa yang cikgu ajar saya akan ingat dan ulang lagi supaya saya boleh banggakan cikgu. InsyaAllah, banggakan cikgu, banggakan mak ayah awak. Okay, lagipun saya dah anggap cikgu ni macam abang saya dah. Sporting, lepas tu gimana pun on je. Okay, kita set badminton lagi. Saya pun dah selesa dah belajar dengan cikgu, tapi nak buat macam mana kan? Cikgu kan praktikal je, bukannya tetap lagi. Halalkan semua ilmu cikgu. Kalau tetap lagi best, tapi
nak buat macam mana juga. Semoga perjalanan cikgu selepas ini berjalan dengan lancar dan cikgu tak lupakan kami. Cikgu juga telah memberikan kami semangat dan selalu doakan kami untuk SPM 2027 yang akan diduduki kami nanti. Baik Cikgu Aiman, jasamu akan dikenal. Terima kasih. Siapa ni? Ya Allah. Tak tahu nama, ya Allah. Terima kasih guys. Comel tak comel budak-budak aku ni. Ya Allah. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, nasihat dan kesabaran cikgu sepanjang mengajar saya dan kawan-kawan. Jasa dan pengorbanan cikgu akan sentiasa dikenang. Saya juga ingin memohon maaf jika sepanjang menjadi anak murid cikgu, saya pernah melukakan hati cikgu, tak ada, atau menyinggung perasaan cikgu, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Semoga cikgu terus berjaya dan sentiasa dilimpahkan rezeki serta kebahagiaan. Amin. Saya doakan semoga cikgu sentiasa sihat, bahagia dan dimudahkan segala urusan di tempat baharu. Terima kasih atas segalanya. You are the best trained teacher. Q. Kasih Allah, comel. Terima kasih. Darwishah bin Abdullah 4PA. Cikgu Aiman dengan keluk-keluk dilukis. Ya Allah, terima kasih Darwish. Cikgu baca Wish From Darwish. Total 4 bulan cikgu mengajar kami. Ya ke? Anyway, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari hati saya. Kalau cikgu tak ajar kita orang waktu exam pertengahan tahun hari itu, entahlah apa jadi. But saya dapat result yang cemerlang atas didikan cikgu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih atas segala bimbingan, teguran dan ilmu serta tenaga yang cikgu usahakan sepanjang cikgu mengajar kami di sini. Mohon halalkan segala ilmu, maafkan segala kesilapan saya. Tumbuh melata pokok selasih, mati dipetik buat ulaman. Tunjuk ajar, sedia terima kasih, menjadi panduan sepanjang zaman. Baik cikgu, walaupun kita berjauhan, ingat kami selalu. Jasa jaga diri cikgu. Darwish. Terima kasih Darwish. Darwish. Comelnya. Tak dilukis. Comel. Thank you. Goodbye. Intan. Terima kasih Intan. Ya Allah. Terima kasih cikgu sebab jadi cikgu yang baik untuk kita orang. Ambil berat masa kita orang dan sayang kita orang macam anak cikgu sendiri. Terima kasih juga sebab sentiasa buat kita orang terhibur. Wish you all the best. Terima kasih Intan. Siapa buat ni? Ya Allah, comel. Gama-gama ke tengok? Ya Allah, bagusnya anak aku ni. Kreatif sangat. Terlepas. Okey, ada dah. Cepat dapat. So, copy je sikit. Okey. Kepada Duli Paduka daripada Hanif. Assalamualaikum cikgu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mengajar kami selama ini. Saya minta cikgu halalkan segala ilmu yang diberikan. Cikgu halalkan semua. Okey. Cikgu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupakan kami. Kami akan sentiasa mengingati semua kenangan indah yang telah dicipta bersama cikgu. Kalau cikgu tahu, cikgu adalah cikgu paling sporty yang pernah saya jumpa. Terima kasih cikgu. Terima kasih Hanif. Rajin Okey. Rajin bagi kita mak ayah. Bagi ke cikgu. Okey, cikgu tahu semua anak cikgu boleh buat. Cikgu masuk balik. Takut terlepas. Ya Allah. Nak duduk diam lah gambar-gambar ni. Okey. Lega. Dah masuk balik dah. Okey, seterusnya. Tu Cikgu Aiman. Happy last day cikgu. Praktikal kesayangan kami.
Terima kasih untuk segala ilmu, tenaga dan kesabaran melayan kami sepanjang beberapa bulan ini. Minta maaf bila ada salah silap dari kami, ya cikgu. Jangan lupakan saya tahu cikgu. InsyaAllah all the best untuk masa depan cikgu. Terima kasih. Untuk cikgu Aiman Farid, murid kesayangan. Kau ni Farid. Kau boleh elok Farid Cikgu dah tahu kau boleh. Jauh jadi tahu. Saya Kalisha nak ucap thank you. Banyak bantu saya improve diri saya. Bantu saya memahami ekonomi dan banyak lagi. Cara cikgu mengajar sangatlah mudah untuk kami memahami. Semoga cikgu makin berjaya dan semakin dimudahkan segala urusan. Dan lupa saya tahu, minta maaf kalau tak menarik. Weh, bukan. Si Kalisha ni hari tu dia tertinggal dia punya surat dekat rumah hari Jumaat. Jadi dia buat baru. Tapi kecil je lah. Ya Allah. InsyaAllah hari esok cikgu pergi sekolah. Okay? Sabar jumpa korang. Daripada Zainul. Surat-surat ni Nol. Zainul, kepada Cikgu Wan Aiman, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana mengajar saya subjek ekonomi selama 4 bulan. Walaupun hanya singkat masa yang kita lalui, tapi saya enjoy sebab cikgu mengajar kita orang dengan penuh energi. Cikgu jugalah yang membuatkan saya daripada tak pandai bergaul dengan orang, tiba-tiba je pandai bergaul. Terima kasih juga sebab sepanjang kita orang. Hihi. By the way, terima kasih. Terimalah serangkap pantun daripada saya walaupun tak sedap mana. Burung merpati terbang ke taman hingga sebentar di pohon jati. Jasa cikgu tetap kami kenang, selamat bersara. Kekal di hati dia. Iklan daripada Zainul. Terima kasih Zainul. Baca dia Nul, kau boleh lah Nul. Kau memang pendiam. Tapi bila cikgu letak kau dengan gigi ni, kau bercakap je. Bagus pula ni. Terima kasih Cikgu Aiman daripada Samuan. Samuan pula dah. Tengok dia buat. Kelas 4 PE Haziq, Amin, Farid, Akil, Faris, Zainul, Hairi, Adi, Zafwan, Hafifi, Bais, Farhan, Hanif, Darwish, Luqman, Hafid, Putri Imani, Aisyah, Kaisara, Intan, Nadirah, Zarik, Jannah, Kalisha, Kasih, Fasha, Aisyah dan Safia. Namanya cikgu akan rindu. Ni buat bentuk kapal ke apa? Ya Allah. Ni cikgu tak tidak nak balik-balik lagi. Comel orang buat. Okay. Terima kasih kerana mendidik dan membimbing saya dengan penuh sabar selama ini. Walaupun cikgu akan berpindah, ilmu dan kenangan bersama cikgu akan saya ingat sampai bila-bila. Selamat berjaya di tempat baru cikgu. Semoga cikgu sentiasa sihat dan bahagia. Pergi ke kedai membeli benang, jangan lupa beli peniti. Jasa cikgu terlalu gemilang. Terima kasih kami ucapkan budi. Selamat berpindah ke sekolah baru cikgu. Semoga terus cemerlang mendidik anak bangsa. Kami akan rindukan cikgu. Cikgu pun rindu korang lah. Obat kata. Cikgu nak balik macam mana saya tak erti ni. Terima kasih guys. Dari Haziq kepada Cikgu Aiman. Ribuan terima kasih kepada Cikgu Aiman kerana telah mengajar kami semua selama 6 bulan. Kami tak akan lupakan segala pengorbanan cikgu. Kata-kata untuk cikgu. Pak Ma'en minum tumpah ke dagu, keluar juga kelawar gua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada cikgu. Jasamu cikgu tetap akan dikenang jua. Kata-kata kedua untuk cikgu. Saya doakan cikgu dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan menjadi cikgu yang disayangi oleh ramai pelajar. Amin. Caution, jangan buka jika kata tetamu tidak dibuka. Terima kasih cikgu kerana sudah mengajar saya selama 4 bulan. Kata-kata terakhir untuk cikgu, saya akan berusaha untuk mendapatkan A+ pada subjek ekonomi. InsyaAllah, cikgu doakan awak semua. Terima kasih. Kreatif ni buat gini. Bagus. Dari Akil kepada Cikgu Aiman. Happy birthday Cikgu Aiman.
Semoga cikgu dimudahkan segala urusan. Semoga cepat kahwin. Allahu Akbar. Amin. Semoga sihat-sihat selalu. Cikgu dah jadi seperti abang kat saya. Terima kasih sebab dah mengajar saya. Akhir kata semua, selamat tinggal cikgu. Terima kasih Akil. Jom Akil. From Aisyah. Dah Aisyah ni. From Aisyah. Okay. Aisyah doakan semoga cikgu sihat selalu, dimurahkan rezeki, berjaya waktu di mana pun cikgu berada. Terima kasih cikgu banyak bagi kata-kata semangat bila Aisyah down. Selalu ajak gurau bila tak ada mood. Cikgu Aiman seorang yang selalu ambil berat pasal anak-anak cikgu. Selalu cikgu ajar best, buat kelas lebih menarik. Harap perpisahan ini tak buat kita lose contact, insyaAllah. Terima kasih sangat-sangat cikgu untuk beberapa bulan yang penuh kenangan. Jangan lupa Aisyah tahu. Terima kasih cikgu atas segala ilmu, kesabaran, kasih sayang cikgu curahkan kepada kami. Aisyah nak ucapkan terima kasih sangat dekat cikgu sebab sanggup ajak Aisyah sampai Aisyah faham ekonomi walaupun kadang-kadang stres dengan keluh. Tapi best. Terima kasih cikgu sebab sanggup layan perangai Aisyah yang kuat membahayakan cikgu. Maaf kalau ada buat cikgu terasa selamatkan Aisyah. Terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga walaupun berat hati nak berpisah dengan cikgu. Tapi tak boleh nak buat apa sebab ini semua takdir Allah. InsyaAllah ekonomi ESPM, insyaAllah, amin. Dan straight ESPM, amin, insyaAllah. Aisyah tak akan lupa cikgu dan kenangan yang ada selama beberapa bulan. Terima kasih cikgu Aiman, we love you, thank you for everything. Terima kasih cikgu sebab pandai ambil hati kita orang. Waktu awal cikgu masuk, cikgu tak ambil hati. Kalau cikgu tak ambil hati, mesti sekarang kita tak dapat macam ni. Terima kasih cikgu sebab saya terjadi inspirasi Aisyah. Mungkin lepas ni kalau kita orang akan rasa lain sebab kita orang kena berpisah dengan cikgu. Terima kasih sebab jadi cikgu yang baik dan penyayang. Terima kasih Aisyah, terima kasih semua. Terima kasih cikgu kerana telah mendidik kami dengan sabar sepanjang perkhidmatan cikgu di sekolah ini.